Siapa sangka, pada panas terik petang di kampung, aku terpaut dalam kehangatan yang tak terduga. Salam kenal, nama aku Alimah, umur 57 tahun. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di pinggir Kuala Kangsar, Perak. Seperti biasa, hari itu aku bersama keluarga di rumah kampung kami yang sudah lama diwarisi turun-temurun. Aku seorang ibu dan ibu mertua yang biasa. Tapi apa yang berlaku pada petang itu benar-benar mengubah segalanya. Kami baru sahaja selesai makan tengah hari. Suasana ceria dengan gelak tawa cucu-cucu dan bunyi pinggan mangkuk yang berderai. Suamiku sudah tiada, dan aku tinggal bersama anak perempuan, Siti Aisyah, serta suaminya, Ami. Ami, lelaki berusia 32 tahun, seorang yang tegap dan tenang, sentiasa menjadi penyokong keluarga. Namun, aku tak pernah menyangka bahawa petang itu, dalam sunyi dan keheningan kampung, aku akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Petang itu, semua ahli keluarga lain keluar ke bandar untuk urusan masing-masing. Tinggallah aku dan Ami di rumah kampung yang sunyi itu. Kami mengambil kesempatan ini untuk membaiki sauna kayu lama yang sudah berusia puluhan tahun, peninggalan arwah datuk aku. Sauna itu sudah lama tidak digunakan, dan Ami mencadangkan supaya kami membersih dan memanaskannya, katanya biar ia tidak terbiar sehingga musim sejuk nanti. Aku cuba menyembunyikan perasaan yang bercampur baur. Ada sedikit kekok, tapi juga rasa ingin tahu yang tidak dapat aku jelaskan. Aku memakai pakaian sederhana, baju kurung berwarna biru lembut dengan corak bunga kecil. Dan aku cuba mengalihkan perhatian dari detik-detik aneh yang mula berputar dalam fikiranku. Ami mula mengangkat batu-batu besar untuk dipasang di dalam tungku kayu sauna itu. Tubuhnya tegap dan kuat. Setiap gerakannya penuh keyakinan seperti seorang tukang yang berpengalaman. Sinar matahari yang menembusi celah-celah kayu sauna menonjolkan otot-ototnya yang kelihatan jelas di bawah kemeja tikelabu sederhana yang dipakainya. Aku terpegun, hati berdegup kencang seperti gadis muda. Dalam usia yang sudah tidak muda lagi, aku tiba-tiba merasa seperti seorang wanita yang berdiri bersama lelaki sejati. Ada sesuatu yang membangkitkan kenangan lama dan perasaan yang sudah lama aku simpan dalam-dalam. Kami mengangkat batu demi batu, meletakkan rak-rak kayu, dan aku membantu Ami dengan memberikan alat-alat kayu dan besi. Perlahan-lahan, sauna itu kelihatan semakin sempurna. Kemudian, kami mula menghidupkan api dengan ranting kering dan kulit kayu yang kami kutip dari kebun belakang. Api menyala dengan riang, mengeluarkan bunyi krakli yang menenangkan. Kami duduk di bangku kayu yang usang, menghadap api yang menyala melalui pintu kaca sauna. Suasana sunyi berubah menjadi hangat dan intim, dipenuhi dengan aroma kayu kering dan asap halus yang menguar di udara. Ami berkata dengan suara tenang, "Alimah, biar sauna ni betul-betul panas dulu sebelum kita masuk." Aku mengangguk, tahu betul bahawa dia sudah biasa dengan ritual sauna ini sejak kecil. Saat itu, aku hanya menikmati kehadirannya, suara rendah dan gerak-gerinya yang penuh ketelitian. Aku tahu bahawa api dan UAP yang mula membungkus kami nanti akan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan badan. Aku tidak tahu apa, tapi aku sudah mula merasakan getaran yang lain dari biasa. Di sinilah cerita kami bermula, dalam sauna tua di kampung, di mana api dan UAP membawa bukan saja kelegaan, tetapi juga rahsia dan perasaan yang tak terungkap. Apa yang terjadi selepas itu akan mengubah hidup kami selama-lamanya. Petang itu, ketika kami mula menyalakan api di dalam sauna kayu tua itu, langit di luar mulai berubah warna, menandakan waktu hampir senja. Aku dan Ami duduk bersebelahan di bangku kayu yang sudah agak lusuh. Suasana menjadi lebih hangat dan intim. Udara di dalam sauna mula dipenuhi dengan aroma kayu yang terbakar dan UAP yang menyelubungi kami. Ami, dengan wajah serius tetapi tenang, mula mengusap batu-batu panas dengan air, mencipta UAP yang segera menghangatkan ruang kecil itu. Setiap kali dia menyiram batu itu,
UAP panas itu mengepul dan menyelimuti kami berdua, membuatkan kulitku terasa seperti terbakar tetapi dalam cara yang menyenangkan. Aku merasakan detik itu lebih daripada sekadar mandi wap biasa. Ada sesuatu yang mengikat kami. Sesuatu yang tidak pernah aku rasa sebelum ini. Aku duduk di bangku bawah, sementara Amir di bangku atas. Jarak antara kami tidak terlalu jauh, tetapi cukup dekat untuk aku merasakan kehadirannya dengan begitu nyata. Pakaian kurungku yang ringan mula melekat pada kulit yang mulai berpeluh. Peluh menitis perlahan di pelipisku, dan aku sedar betapa hangatnya ruang itu. Amir juga kelihatan sama, kemejanya yang basah melekat pada tubuh berututnya, menonjolkan setiap lekuk dan garis yang membuatkan aku suka mengalihkan pandangan. Suasana sunyi itu dipecahkan dengan gurauan kecil dari Amir yang membuat aku tersenyum. Dia bercerita tentang pengalaman mudanya yang lucu ketika cuba membina sebuah barbeku di rumah datuknya di kampung, hampir menyebabkan pagar jiran terbakar. Aku ketawa kecil, membayangkan lelaki tegap ini dalam situasi canggung dan kelakar. Aku pun berkongsi kisah semasa kecilku yang keliru antara sapu dan daun kayu sauna, cuba menyapu wap sauna dengan cara yang salah. Gelak tawa kami mengisi ruang sauna yang panas itu, tetapi di sebalik kelakar, ada kehangatan yang lain, sejenis kehangatan yang lebih dalam dan sukar dijelaskan. Pandangan kami bertemu beberapa kali, dan setiap kali itu, aku merasakan ada mesej tersembunyi di sebalik senyuman dan pandangan itu. Sesuatu yang kami berdua tahu tetapi enggan diungkapkan. UAP panas itu seolah-olah menjadi perantara, menutup dunia luar dan membawa kami ke dalam sebuah ruang di mana hanya kami berdua yang wujud. Aku merasa getaran di dalam diri yang sudah lama terpendam, sesuatu yang mengingatkanku pada masa muda dan kegairahan yang pernah aku rasai. Amir, dengan tenang dan yakin, menunjukkan sisi dirinya yang aku jarang lihat bukan hanya sebagai menantuku, tetapi sebagai seorang lelaki yang penuh kekuatan dan rahsia. Ketika aku mengangkat sebatang daun kayu beech yang harum, aku mula menyapu lembut di bahunya, merasai kehangatan otot-ototnya di bawah kulit yang berpeluh. Dia menghela nafas panjang dan kelihatan sangat rileks, seolah-olah beban dunia seketika hilang dari bahunya. Aku tersenyum dalam hati, menyedari bahawa ini bukan hanya tentang sauna atau kerja-kerja kampung, tetapi tentang hubungan yang semakin intim dan sukar dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam keheningan itu, aku mula merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mengganggu ketenangan hati dan fikiranku. Aku cuba menahan perasaan itu, tetapi ia semakin membesar, seperti api yang semakin membara di dalam tungku sauna kami. Amir juga mula menunjukkan tanda-tanda perubahan dengan pandangan yang semakin dalam dan penuh makna. Petang yang biasa di kampung kami berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku tidak tahu ke mana arah semua ini, tetapi aku tahu ia sudah bermula. Api sauna dan UAP panas itu bukan sahaja menghangatkan badan kami, tetapi juga membuka pintu kepada sesuatu yang aku sendiri belum bersedia untuk hadapi. Apa yang akan berlaku selepas ini? Aku masih belum tahu, tapi hatiku terus bergelora dengan perasaan yang sukar aku ungkapkan. Malam itu, sauna tua di kampung kami menjadi saksi bisu kepada permulaan sesuatu yang tidak pernah aku jangka. Api di dalam sauna semakin membara, menghasilkan UAP panas yang menyelimuti setiap inci ruang kecil itu. Aku duduk di bangku bawah, terasa peluh mengalir deras membasahi kulit, sementara Amir di bangku atas, tubuhnya yang tegak berkilat dengan keringat. Suasana menjadi semakin hangat, bukan hanya dari api, tetapi dari getaran yang semakin kuat di antara kami. Amir mengangkat sebatang ranting daun kayu beech, lalu mula menyapu perlahan di bahuku, memberikan sentuhan hangat yang membuatkan aku terdiam sejenak. Setiap kali ranting itu menyentuh kulitnya, otot-otot di belakang badannya yang kuat berkontraksi dan mengendur, menandakan betapa rileksnya dia di bawah sentuhanku. Aku cuba mengawal degupan jantung yang semakin laju, menyedari bahawa kehangatan sauna bukan sahaja memanaskan badan tetapi juga hati dan perasaanku. Kalau macam ni, memang betul-betul boleh hilang segala penat lelah, bisik Amir,
Suaranya rendah dan penuh makna. Aku tersenyum, cuba mengekalkan ketenangan, walaupun di dalam hatiku bergejolak. Kami berdua duduk berdekatan. UAP yang tebal membuatkan wajah kami terkadang samar, tetapi aku dapat merasakan pandangannya yang tidak pernah aku lihat sebelum ini, pandangan yang penuh dengan sesuatu yang aku tak mampu tafsirkan. Aku lihat jari-jarinya yang kasar dan kuat menyentuh bahuku dengan penuh kelembutan. Perasaan pelik menyelinap masuk, mengganggu ketenangan yang selama ini aku fikir sudah aku miliki. Aku, Alimah, ibu mertua yang biasa, tiba-tiba merasa seperti seorang wanita muda yang baru mengenal cinta dan kehangatan. Namun, di tengah-tengah kehangatan itu, aku cuba mengingatkan diri bahawa Amir adalah suami anakku, dan aku harus menjaga batas-batas kami. Tapi sauna tua ini, dengan aroma kayunya yang harum dan UAP panas yang membungkus kami, seolah-olah membebaskan segala peraturan yang selama ini aku patuhi. Aku ambil sebatang daun kayu dan mula menyapu lembut di bahunya, perlahan-lahan menaik ke lehernya. Tangan kami bertemu, dan aku terasa sentuhan hangat yang membuatkan seluruh tubuhku bergetar. Amir menoleh, matanya bertemu dengan mataku, dan dalam sekejap saja, semuanya terasa begitu intens dan sukar dielakkan. Apa yang kita lakukan ni, Alimah? Suaranya hampir berbisik, penuh kegelisahan dan juga keinginan. Aku terdiam, tak mampu menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Suasana di dalam sauna seakan-akan menjadi saksi sebuah rahsia yang tak boleh diungkapkan, sebuah pertemuan yang melampaui batas biasa. Kemudian, dia mengambil air dari baldi kecil, menyiramkan ke atas batu panas sekali lagi, menghasilkan UAP pekat yang hampir menutup pandangan kami. Dalam kabut putih itu, aku merasa jarak antara kami semakin dekat, dan perasaan yang selama ini aku cuba sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Aku tahu, saat itu adalah saat yang menentukan, saat di mana segala sesuatu yang tersembunyi akan mula terungkap. Tapi aku juga tahu, bila segala rahsia itu terbongkar, hidup kami tidak akan sama lagi. Api sauna terus membara, dan UAP semakin tebal, menyelimuti kami dalam kehangatan yang tak hanya dari kayu dan air, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang aku takut untuk hadapi, tetapi tidak mampu aku hindari. Api dalam sauna semakin membakar, UAP panas mengepul deras memenuhi ruang kecil itu. Aku duduk di bangku bawah, perlu membasahi kulit, terasa hangat hingga ke tulang. Amir di bangku atas, tubuhnya tegak berkilat peluh. Setiap nafasnya berat dan perlahan. Suasana semakin hangat, bukan hanya dari panas sauna, tetapi juga dari getaran yang makin kuat di antara kami. Tangan Amir yang kasar dan kuat menyentuh bahuku dengan lembut. Sebatang daun beach kayu berbau harum di tangannya menyeret perlahan ke seluruh bahu. Aku cuba menenangkan degup jantung yang semakin laju, sedar bahawa kehangatan dalam sauna bukan saja memanaskan badan, tapi juga hati dan perasaan. Suaranya yang rendah, penuh makna, membuat aku tersenyum malu, walaupun dalam hati bergejolak. Kalau macam ni, memang betul-betul boleh hilang segala penat lelah, bisiknya. Aku hanya mampu angguk perlahan, cuba mengekalkan ketenangan walau setiap sentuhan dan pandangannya membuat aku rasa berdebar dan keliru. UAP tebal menutupi wajah kami, tapi aku dapat rasa matanya menatap aku dengan intensiti yang belum pernah aku lihat sebelumnya, penuh dengan sesuatu yang aku tak mampu tafsirkan. Aku mengangkat daun kayu, menyapu lembut di bahunya, perlahan ke lehernya. Tangan kami bertemu. Sentuhan hangat itu membuatkan seluruh tubuhku bergetar. Amir menoleh, matanya bertemu mataku, dan dalam sekejap, semuanya terasa begitu dekat dan sukar dielakkan. Apa yang kita lakukan ni, Alimah? Suaranya hampir berbisik, penuh kegelisahan dan juga keinginan. Aku terdiam, tak mampu menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Sauna tua itu seolah-olah jadi saksi bisu pertemuan rahsia kami, sesuatu yang melampaui batas biasa. Dia mengambil air dari baldi kecil, menyiram batu panas sekali lagi, menghasilkan UAP pekat yang hampir menutup pandangan kami.
Dalam kabut putih itu, aku rasa jarak antara kami semakin dekat. Perasaan yang selama ini aku cuba sembunyikan muncul ke permukaan, membakar jiwa dan raga. Saat itu adalah titik perubahan, saat rahsia yang tersembunyi mulai terungkap. Aku tahu, bila ini terjadi, hidup kami takkan sama lagi. Api sauna terus membara, UAP semakin tebal, meliputi kami dalam kehangatan yang bukan hanya dari kayu dan air, tapi juga dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang aku takut untuk hadapi, tapi tak mampu aku elak. Di tengah kehangatan itu, aku teringat akan janji dalam hati akan ada akibat untuk setiap tindakan kita. Apa yang akan terjadi selepas ini? Aku belum tahu, tapi satu yang pasti, malam itu di sauna tua di kampung kami menjadi permulaan sebuah kisah yang penuh rahsia, kehangatan, dan juga bahaya yang mengintai. Api dalam sauna masih membara, UAP panas mengepul memenuhi ruang kecil itu, menyelimuti kami dalam kehangatan yang pekat dan hampir memabukkan. Aku duduk di bangku bawah, peluh mengalir deras membasahi kulit, terasa seperti dipeluk oleh api yang membakar perlahan namun pasti. Amir di bangku atas, tubuhnya tegap dan berutut tampak jelas di bawah kemeja basah yang melekat erat. Nafasnya berat dan perlahan, menandakan betapa panasnya keadaan. Sentuhan Amir di bahuku semakin menjadi. Sapuan daun beige yang harum membuatkan aku merasakan getaran yang tak pernah aku alami sebelum ini. Degupan jantungku semakin laju, dan aku sedar bahawa kehangatan sauna bukan hanya memanaskan badan, tapi juga menyulut api dalam hati kami berdua. Matanya yang gelap dan penuh makna memandangku dengan intensiti yang membuat aku hampir kehilangan kata-kata. Alima, aku rasa kita dah terlalu jauh, bisiknya dengan suara serak, penuh kegelisahan dan keinginan yang bercampur baur. Aku terdiam, hati berdebar kencang, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Perasaan yang selama ini aku pendam seperti meletup di dalam dada. Sauna tua ini menjadi saksi bisu kepada sesuatu yang lebih daripada sekadar hubungan ibu mertua dan menantu. Aku mengangkat daun kayu itu sekali lagi, menyapu perlahan ke bahunya, merasakan setiap ototnya yang tegang mulai mengendur di bawah sentuhanku. Amir menghela nafas panjang, matanya menatapku dalam diam, seolah-olah cuba berkomunikasi tanpa kata-kata. UAP panas makin menebal, kabut putih membungkus kami, menyembunyikan wajah-wajah kami yang merah dan basah oleh peluh. Aku merasakan sentuhan tangannya yang tiba-tiba memegang pergelangan tanganku, lembut tetapi tegas. Jantungku seperti mahu melompat keluar, dan aku tahu, ini bukan lagi permainan atau gurauan. Ada sesuatu yang serius sedang berlaku di antara kami. Di luar sauna, angin malam bertiup lembut, membawa bau harum bunga cempak yang tumbuh di halaman rumah. Namun, di dalam sauna ini, dunia kami hanya terdiri daripada UAP, api, dan perasaan yang semakin membakar. Aku tahu, apabila pintu sauna itu terbuka nanti, semuanya akan berubah, tiada lagi yang sama seperti sebelum ini. Namun aku juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar menunggu kami di luar pintu itu. Sesuatu yang tidak boleh kami elakkan lagi. Antara kehangatan sauna dan gelap malam, aku dan Amir terperangkap dalam sebuah permainan yang penuh rahsia dan bahaya. Malam itu, dalam sauna tua di kampung kami, batas antara yang benar dan yang terlarang mulai kabur. Aku memandang Amir sekali lagi, dan dalam matanya aku melihat cermin jiwa yang penuh konflik, keinginan dan ketakutan, cinta dan pengkhianatan. Apa yang akan terjadi selepas ini? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan rahsia yang terbentuk dalam kehangatan sauna itu akan menjadi beban yang kami pikul bersama. Api di dalam sauna semakin mengganas. UAP panas membalut tubuh kami dengan lapisan tebal yang hampir menyesakan. Aku duduk di bangku bawah, peluh mengalir deras, membuatkan kain kurungku melekat erat di kulit. Amir duduk di bangku atas, badannya yang tegap dan berutut terselah di bawah kemeja yang basah kuyup, nafasnya berat dan perlahan. Suasana itu bukan sekadar hangat,
Ia penuh dengan ketegangan dan perasaan yang sulit untuk aku uraikan. Sentuhan Ami di bahuku semakin menjadi. Sapuan daun beach yang harum menyentuh kulitku dengan lembut, membuatkan aku berdebar-debar. Degupan jantungku semakin cepat. Aku sedar bahawa kehangatan sauna bukan hanya memanaskan badan, tetapi juga membangkitkan perasaan yang selama ini aku cuba sembunyikan. Matanya yang gelap, penuh makna, memandangku dengan intensiti yang hampir membakar jiwa. Alima, kita dah terlalu jauh, bisiknya dengan suara serak, penuh dengan kegelisahan dan keinginan yang bercampur baur. Aku terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan yang aku simpan bertahun-tahun kini meledak di dalam dada, membingungkan dan menggoda pada masa yang sama. Sauna tua itu menjadi saksi bisu kepada sesuatu yang jauh melampaui hubungan ibu mertua dan menantu. Aku mengangkat daun kayu itu lagi, menyapu lembut ke bahunya, merasakan otot-ototnya yang tegang mulai mengendur di bawah sentuhanku. Ami menghembus nafas panjang, matanya menatapku tanpa kata-kata, seolah-olah cuba menyampaikan sesuatu yang tidak terucap. UAP panas menebal, kabut putih menyelimuti kami, menyembunyikan wajah-wajah kami yang merah dan basah oleh peluh. Tiba-tiba, tangannya meraih pergelangan tanganku, lembut namun tegas. Jantungku melompat, dan aku tahu ini bukan sekadar gurauan. Ada sesuatu yang serius sedang berlaku di antara kami. Di luar sauna, angin malam bertiup lembut, membawa bau harum bunga cempak dari halaman rumah. Namun di dalam sauna ini, dunia kami hanya terdiri daripada UAP, api, dan perasaan yang membakar. Aku tahu, apabila pintu sauna itu terbuka nanti, semuanya akan berubah, tiada lagi yang sama seperti dulu. Namun aku juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar menanti kami di luar sana, sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Antara kehangatan sauna dan gelap malam, aku dan Ami terperangkap dalam permainan rahsia yang penuh bahaya. Malam itu, dalam sauna tua di kampung kami, batas antara yang benar dan yang terlarang mulai kabur. Aku menatap Ami sekali lagi, dan dalam matanya aku melihat cermin jiwa yang penuh konflik, keinginan dan ketakutan, cinta dan pengkhianatan. Apa yang akan terjadi selepas ini? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan rahsia yang tercipta dalam kehangatan sauna itu akan menjadi beban yang kami pikul bersama. Malam semakin larut, dan sauna tua itu masih memeluk kami dalam kehangatan yang membara. Aku duduk terpaku, jantung berdegup kencang, perlu membasahi helaian kain kurung yang melekat di kulit. Ami masih di bangku atas, tubuhnya berotot tampak jelas melalui kemeja yang basah kuyup. Nafasnya berat dan penuh makna. Suasana menjadi begitu tegang, seolah-olah setiap detik membawa kita lebih dekat ke satu titik tanpa jalan kembali. Ami mengangkat sebatang daun beach, menyapu perlahan di bahuku. Sentuhannya begitu lembut tetapi penuh kuasa, membuatkan seluruh tubuhku bergetar. Aku cuba menahan degupan jantung yang semakin laju, merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam diriku, sesuatu yang sudah lama terpendam. UAP panas di sekitar kami seperti membungkus segala rahsia yang tidak terucap, mencipta suasana yang penuh misteri dan kegairahan. Terlalu jauh, ya? Bisikku perlahan. Mataku menatap wajahnya yang penuh konflik. Tapi kenapa aku rasa ini macam sesuatu yang aku perlukan? Suaraku bergetar, mengakui apa yang selama ini aku sembunyikan dari diri sendiri. Ami mengangguk perlahan. Pandangannya penuh dengan kesungguhan dan rasa bersalah yang bercampur aduk dengan keinginan. Kami terdiam sejenak, membiarkan kehangatan dan UAP sauna menyelimuti tubuh dan jiwa kami. Aku dapat merasakan tangan Ami yang merangkul pergelangan tanganku, lembut namun tegas, memberi isyarat bahawa dia juga bergelut dengan perasaannya sendiri. Suasana menjadi semakin kental dengan rasa yang sukar diungkapkan, seolah-olah dunia luar sudah tidak wujud lagi. Namun, suara telefon yang tiba-tiba berdering memecah keheningan itu. Ami terkejut, tangannya terlepas dari genggaman tanganku.
dan kami berdua saling berpandangan dengan perasaan yang bercampur baur. Telefon di meja kecil bergetar kuat, dan aku tahu ia adalah panggilan yang tidak boleh dielakkan. Amir mengangkat telefon itu, suaranya berubah menjadi serius ketika mendengar di hujung talian. Aku dapat melihat perubahan ekspresi di wajahnya, dari tenang menjadi cemas dan risau. Apa yang berlaku? Aku bertanya perlahan, hati berdebar tidak menentu. Dia menamatkan panggilan dan memandangku dengan mata yang penuh kegelisahan. Siti Aisyah ada masalah besar di tempat kerja. Mereka menuduh dia terlibat dalam penyelewengan kewangan, katanya dengan suara berat. Aku terkejut, tidak menyangka perkara sebesar itu akan menimpa anak perempuanku. Dunia kami yang baru sahaja mulai bergolak kini bergegar kerana masalah yang jauh lebih besar daripada perasaan dan rahsia sauna itu. Aku berdiri, merasakan semua emosi bertumpu dalam satu titik. Kita perlu bantu dia, aku berkata dengan penuh tekad, walaupun dalam hati aku masih bergelora dengan apa yang baru sahaja terjadi. Malam itu, sauna tua di kampung menjadi saksi bukan sahaja kepada kehangatan UAP dan api, tetapi juga permulaan sebuah badai yang akan menguji kekuatan keluarga kami dan mengubah segala-galanya selamanya. Api dalam sauna sudah mulai meredupkan sinarnya, tapi jantungku masih berdegup kencang, seolah-olah panas yang membara itu belum hilang dari dalam dada. Aku berdiri, menatap Amir yang masih memegang telefon dengan wajah penuh kegelisahan. Suasana hangat dan UAP yang dulu mengikat kami kini terpecah oleh berita buruk yang baru saja kami dengar. Masalah di tempat kerja Siti Aisyah? Aku cuba mencerna kata-katanya, rasa cemas dan risau memenuhi dada. Anak perempuanku, yang selama ini aku anggap kuat dan berdikari, kini seperti terperangkap dalam badai yang aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menolong. Amir mengangguk perlahan, matanya masih menatap ke bawah. Mereka tuduh dia terlibat dalam penyelewengan kewangan. Dia minta kami cepat balik, katanya dia perlukan sokongan. Kata-katanya berat, membawa beban yang jelas tergambar di wajahnya. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Semua perasaan yang aku cuba pendam tadi, kehangatan, kekeliruan, dan juga hasrat yang tidak sepatutnya kini bertukar menjadi satu tekad kuat. Aku harus jadi pelindung untuk anakku. Kita akan pulang segera. Jangan risau, kita akan hadapi ini bersama-sama. Suaraku mantap, walaupun hati berdebar tak menentu. Aku tahu perjalanan kami bakal berat, bukan hanya kerana masalah Siti Aisyah, tetapi juga kerana apa yang telah terjadi antara aku dan Amir. Kami keluar dari sauna itu, tubuh kami masih basah dengan peluh, tapi udara malam yang sejuk menyambut kami, membawa kesegaran yang berbeza dari kepanasan sauna. Aku menatap langit malam, bintang-bintang bersinar redup di atas kampung kecil kami. Perjalanan ke bandar terasa sunyi dan penuh dengan beban yang tak terucap. Aku duduk di kerusi hadapan, memandang jauh keluar tingkap, memikirkan apa yang bakal kami hadapi. Namun, dalam diam aku masih terasa sentuhan Amir di sauna tadi, dan bayangan mata penuh maknanya terus menghantui. Amir, aku memecah kesunyian. Apa yang terjadi di sauna itu kita perlu bincangkan nanti, bila semuanya sudah reda. Suaraku lembut, penuh dengan harapan dan sedikit ketakutan. Dia mengangguk, matanya menatapku dengan penuh pengertian. Ya, Alimah. Kita akan selesaikan semua ini bersama. Malam itu, di antara gelap dan cahaya lampu jalan, aku tahu hidup kami sedang berubah. Antara rahsia yang membakar dalam sauna dan krisis yang menimpa keluarga kami, aku harus kuat. Kerana aku bukan lagi hanya seorang ibu mertua biasa, aku adalah penjaga keluarga dan aku akan lakukan apa saja untuk melindungi anakku. Namun, aku juga tahu bahawa malam ini hanyalah permulaan. Ada lebih banyak rahsia dan cabaran yang menunggu di hadapan, dan aku harus bersedia untuk menghadapi semuanya. Pagi menyambut kami dengan sinar yang lembut, tetapi hatiku masih berkecamuk.
Perjalanan pulang ke bandar terasa panjang dan sunyi. Aku duduk di sebelah Amir, mataku tertumpu pada jalan yang berliku. Namun fikiran melayang jauh ke Siti Aisyah dan masalah yang sedang dihadapinya. Sesekali, aku mencuri pandang ke arah Amir. Dia tampak letih, namun ada ketegasan di matanya yang membuat aku yakin dia akan berjuang bersama aku. Suasana dalam kereta begitu berbeza berbanding beberapa jam lalu di sauna tua itu. Kini, beban tanggungjawab menekan kami lebih kuat daripada kehangatan yang pernah kami rasai. Alima, kita harus kuat untuk dia, bisik Amir perlahan, seolah-olah membaca fikiranku. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, namun hati aku memberontak. Aku tahu, masalah ini bukan sekadar soal kejar atau tuduhan palsu, ada sesuatu yang lebih besar dan rumit sedang menunggu kami. Setibanya di rumah Siti Aisyah, suasana menjadi semakin tegang. Dia menunggu di ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya merah. Aku memeluknya erat, berjanji dalam hati akan melakukan apa sahaja untuk melindunginya. Namun, di balik pelukan itu, aku tahu bahawa badai yang kami hadapi lebih dari sekadar masalah luaran. Amir dan aku duduk berbincang dengan Siti Aisyah tentang apa yang sebenarnya berlaku. Tuduhan penyelewengan kewangan itu datang dari pihak atasan yang tidak senang dengan beberapa tindakan Siti Aisyah yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Dia berkata ada bukti yang boleh membersihkan namanya, tetapi semua itu tersembunyi dan sukar dicapai tanpa bantuan yang betul. Aku memandang Amir, dan dalam diam aku merasakan ikatan yang semakin kuat antara kami. Dalam saat-saat sukar seperti ini, kami perlu bergantung antara satu sama lain bukan sahaja sebagai ibu mertua dan menantu, tetapi sebagai dua insan yang saling memahami dan menyokong. Namun, di sebalik semua itu, aku tak dapat mengelak dari memikirkan apa yang berlaku di sauna malam tadi. Perasaan yang membara dan rahsia yang kami kongsi kini terasa seperti bayang-bayang yang mengikuti setiap langkah kami. Aku tertanya-tanya, apakah badai yang kami hadapi sekarang akan menguji kekuatan kami sehingga ke tahap yang tidak pernah aku sangka? Atau adakah rahsia sauna itu akan menjadi api yang membakar segalanya menjadi abu? Hari-hari mendatang pasti penuh dengan cabaran. Tapi satu yang pasti, aku tidak akan berundur. Demi anakku, demi keluarga, aku akan berjuang hingga titik terakhir. Dan aku tahu, perjalanan ini baru sahaja bermula. Malam itu, selepas kami berbincang dan merancang langkah seterusnya, aku duduk di ruang tamu dengan hati yang penuh tanda tanya. Suasana sunyi memeluk sekeliling, hanya terdengar bunyi jam berdetik perlahan. Aku menggosok-gosok pelipis, cuba menenangkan fikiran yang berputar laju. Amir pula duduk di sebelah, wajahnya muram, matanya sesekali menatap lantai. Aku tahu dia juga bergelut dengan perasaan yang bercampur baur antara tanggungjawab sebagai suami kepada anakku dan pergolakan dalam jiwa yang baru kami sedari bersama. Alima, suaranya perlahan, apa yang berlaku malam tadi, aku masih tak boleh lupakan. Aku tahu itu salah, tapi aku juga tak mampu menolak perasaan yang muncul. Aku pandang dia, hatiku berdebar. Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawab. Amir, aku pun rasa begitu. Tapi kita tak boleh biarkan perasaan itu hancurkan apa yang kita ada sekarang, keluarga kita, anak kita, jawabku. Suaraku serak, menandakan betapa beratnya kata-kata itu keluar dari mulutku. Kami berdua terdiam, membiarkan kesunyian mengisi ruang antara kami. Namun, dalam kesunyian itu, aku merasakan ada sesuatu yang tak mampu kami nafikan lagi, ikatan yang semakin kuat dan sukar dipisahkan walaupun kami berusaha menolaknya. Aku teringat pada sauna tua di kampung, tempat di mana semuanya bermula. Tempat itu kini menjadi saksi kepada rahsia dan kehangatan yang tak sepatutnya kami kongsi. Apakah kami mampu menyimpan rahsia itu? Atau adakah ia akan menjadi api yang membakar segalanya? Pikiran aku terus melayang, membayangkan kemungkinan yang bakal datang. Aku tahu,
Kami berdua berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Satu langkah salah dan segala-galanya boleh musnah. Namun, di sebalik semua kekeliruan dan ketakutan, aku juga merasa ada sesuatu yang membara dalam diriku, sebuah keberanian yang tidak pernah aku sedari ada sebelum ini. Keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan, untuk melawan badai yang sedang mengancam kami. Malam itu, aku sedar bahawa hidup aku tidak akan pernah sama lagi. Dan apapun yang akan berlaku, aku harus bersedia menghadapi segala cabaran dengan tabah dan hati yang kuat. Apa yang akan terjadi seterusnya? Aku tidak tahu. Tapi satu yang pasti, cerita kami belum berakhir. Dan rahsia sauna tua itu masih menyimpan misteri yang belum terungkai.